Lampu solar model ni korang dapat panel saiz besar macam ni. Jadi waktu mendung, lampu model ni korang tak perlu risau. Dia boleh charge dengan cepat. Yang ni lampu solar yang model baru guys. Model untuk tahun 2025. Model ni kalau korang beli watt yang paling besar, korang dapat panel besar macam ni. 60 cm kali 35 cm. Yang ni panel lampu solar yang paling besar yang pernah saya beli. Biasa panel solar separuh je saiz ni. Kalau yang ni boleh kata 2 kali ganda saiz dia. Design dia pula lawa, jenis warna kelabu macam ni. Sebelum ni saya dah beli yang ni tau. Jadi saya repeat lagi sebiji yang sana. Saya repeat lagi sebiji sebab lampu ni saya dah pasang. Dan dia boleh nyala terang sepanjang malam tau. Model ni memang baloi untuk saya repeat. Saya dah pasang banyak biji lampu solar. Tapi yang model baru ni juga yang paling padu. Model ni kalau korang tengok jenis pakai reflektor dekat bahagian dalam. Reflektor pula jenis tebal dekat bahagian situ. Lampu LED dia pula banyak dekat bahagian dalam. Sebab tu lampu ni dia boleh nyala terang dan dia boleh nyala lama. Model ni saya dah test, dia boleh nyala lebih dari 12 jam. Jenis ni dia ada bateri indicator dekat bahagian dalam. Kalau korang tengok lampu dia tu akan nyala macam tu bila tengah cas. Lampu dia ni akan nyala semua kalau bateri dah penuh. Jadi mudah untuk korang tengok berapa persen bateri yang tinggal bila cas waktu siang. Kalau pakai lampu solar ni, korang tak perlu nak risau kalau bayar bil elektrik. Sebab lampu ni dia pakai cahaya matahari je untuk cas. Siang dia cas guna cahaya matahari, malam dia akan automatik nyala. Siang dia akan cas guna panel solar dekat bahagian sini. Panel solar pula jenis saiz besar, jadi dia akan cas dengan cepat. Panel solar dia ni pula jenis model baru. Warna hitam pekat macam ni, yang jenis monocrystalline. Jenis ni dia lebih perform banding model lama. Untuk saiz sama macam ni, dia boleh keluarkan lebih banyak output dan dia lebih perform waktu low light, waktu mendung. Jadi kalau waktu mendung, korang tak perlu risau. Panel dia ni tetap boleh bagi power yang cukup untuk hidupkan lampu ni waktu malam. Untuk pasang lampu ni sangat mudah sebab dia ada bagi bracket macam ni. Bracket belakang ni korang boleh adjust bagi ngam dengan dia punya angle ni. Jadi mudah untuk korang pasang dekat dinding rumah. Bila dah siap pasang, korang boleh adjust lagi dia punya angle. Nak pasang dekat dinding boleh, pasang dekat tiang lampu pun boleh. Pasang dekat bumbung rumah pun boleh. Bateri dia pula saiz besar dekat bahagian dalam. Cumanya, lampu solar model ni, kalau korang nak panel besar macam ni, korang kena beli watt yang paling besar. Baru dapat panel saiz besar macam ni. Kalau korang beli watt yang kecil sikit, saiz lampu dia ni beza sikit, korang dapat yang kecil. Dan panel solar ni korang akan dapat yang kecil sikit. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh nyala terang sepanjang malam, korang boleh cek model yang baru ni. Yang ni memang baloi. Saya repeat lagi sebiji sebab model ni memang padu. Korang boleh cek dekat link video.